Hai, saya Amirul dari Wapcar dan hari ini kita berada di Sepang Driving Experience Center untuk cuba dua model Chery Super Hybrid iaitu Chery Tiggo 7 PHEV dan Chery Tiggo 8 PHEV. Jom, sesi media test drive ni agak simple. Ada dua aktiviti iaitu handling dan kick plate. Untuk handling, track ni memang best sebab banyak corner tajam. Siap ada blind crash lagi. Aku start dengan Tiggo 8 PHEV. Untuk SUV besar, handling dia boleh dikatakan mantap. Body roll tu of course ada, tapi untuk pemanduan agresif kira acceptable lagi lah. Untuk pemanduan normal, aku rasa SUV ni sangat selesa. Dan aku perasan sistem Chery Super Hybrid ni bagi acceleration yang cepat, especially masa exit dari corner. Dia punya throttle tu memang responsif. Untuk info, sistem CSH ni boleh bagi pemanduan elektrik sejauh 90 km. Tapi bila bateri low ataupun kita drive secara agresif, engine akan kick in. Tapi dia punya smooth tu kadang-kadang tak perasan pun bila engine dah hidup. Lepas Tiggo 8, aku try Tiggo 7 PHEV pula. Basically guna sistem hybrid yang sama dengan output yang sama. Tapi walaupun dia kecil sikit, surprisingly understeer dia lagi ketara. Next, sesi kick plate untuk uji sistem stability control. Aku approach pada kelajuan sekitar 50 km sejam dan dia ada satu plate yang akan bergerak untuk simulate keadaan bila kereta hilang cekaman atas jalan yang licin. Kat sini memang boleh rasa sistem keselamatan aktif pada Tiggo 7 dan Tiggo 8 PHEV ni bertindak balas dengan sangat cepat. Walaupun satu tayar terangkat, aku still boleh stabilkan semula kereta dengan effort yang minimal. Secara keseluruhan, aku boleh katakan kedua-dua model ni meyakinkan dari segi handling dan sistem keselamatan dia pun sangat responsif. So itu dia basically first impression Tiggo 7 PHEV dan Tiggo 8 PHEV. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa dalam video yang lain. Ciao.